A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kuliah subuh kita pagi ini dengan penuh kesyukuran, marilah kita mulakan dalam siri yang sama, wacana sains Islam, dalam konteks tajuk khusus ialah ekologi tembok Zulkarnain. Sebelum pergi jauh, kita mulakan dengan ayat surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yasalunaka 'anil Zulkarnain qul satlu'alaikum min dzikrihi inna ma kana bil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fadwa sababa sadaqan azim. Dan mereka bertanya di kau, ya Muhammad, tentang Zulkarnain. Katalah bahawa aku akan baca kepada kamu tentang kisah Zulkarnain. Sesungguhnya Allah kata, kami telah memberikan kerajaan kepadanya di atas muka bumi, dan kami berikan kepada Zulkarnain sesuatu dengan sebab, dan sebab itulah, dan dia mengikuti satu sebab, satu jalan. Inilah kisah yang ditanya oleh orang Quraisy melalui orang Yahudi. Orang Yahudi minta supaya orang Quraisy bertanya Rasulullah, sekiranya dia benar-benar Rasulullah. Sebagaimana dalam Asbabun Nuzul yang mengatakan bahawa kumpulan ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, siapakah Zulkarnain? Dan mereka bertanya tiga soalan. Siapakah Zulkarnain? Siapakah Ashabul Kahfi? Dan apakah roh? Lalu Allah turunkan surah Al-Kahfi, menceritakan segala-galanya. Dan siapakah Zulkarnain yang disebutkan dalam kisah tadi? Zulkarnain sangat dikenali oleh orang Yahudi. Orang Yahudi atau Bani Israel mengenali Zulkarnain sebagai penyelamat pada kaum tersebut. Dalam kisah ini kita lihat, mereka telah dizalimi oleh Raja Bukhtinatsar. Dan siapakah yang menyelamatkan orang Bani Israel daripada Bukhtinatsar? Bukhtinatsar ialah Raja Babylon, dan orang itu ialah Quraisy, iaitu Raja Iran yang Parsi ketika itu, yang beriman, yang bertakwa, yang Allah anugerahkan kepadanya satu kerajaan besar di dunia. Inilah pandangan seorang ulama India bernama Abu Kalam Azad, sebab dia mengatakan bahawa soalan ini datang daripada orang Yahudi. Dan Bani Israel ini sangat mengenali tentang Zulkarnain, sebab Zulkarnain ialah hero kepada mereka. Dalam konteks apabila mereka telah ditawan oleh Raja Babylon, maka yang menyelamatkan mereka ialah Zulkarnain. Jadi Zulkarnain menjadi ikon dalam masyarakat Yahudi. Dan sekarang mereka Rasulullah dah bertanya siapakah Zulkarnain yang sebenarnya. Dan dalam konteks ini Allah telah turunkan ayat dalam surah Kahfi yang menyebut antaranya lah tentang Zulkarnain. Itulah sebab asas yang disebutkan oleh Abu Azad Kalam Azad ini mengatakan bahawa raja itulah Raja Quraisy, dan dia memerintah satu kawasan yang besar daripada timur ke barat. Dan sebahagian daripada kerajaannya ialah sebagaimana ditunjukkan dalam peta ini. Dan dalam konteks ini kita lihat, satu masa Bani Israel yang berada di Jerusalem, di kota Jerusalem, telah ditawan oleh Bukhtinatsar, Raja Babylon, dan mereka dijadikan hamba, ditawan dan dipenjarakan di Babylon. Yang menyelamatkan mereka ialah Zulkarnain. Zulkarnain dikenang sepanjang zaman oleh Bani Israel sebab jasanya membawa balik Bani Israel dan dapat memamurkan kembali Baitul Maqdis yang dibina oleh Nabi Sulaiman AS. Itulah kisah. Dan dalam kajian arkeologi, mereka menemui kubur Cyrus ini. Kalau benar Cyrus ini ialah Zulkarnain, maka mereka mengatakan bahawa kubur Cyrus yang mereka identifikan dengan Zulkarnain berada di Iran sekarang. Dan dia adalah Raja Parsi semasa dulu yang beriman. Dan ahli tafsir mengatakan Zulkarnain maksudnya adalah dua tanduk, yang mempunyai dua tanduk, dan maksudnya ialah raja ini menguasai timur dan barat. Maka simbol pada tanduk itu. Tapi dalam penemuan arkeologi menunjukkan bahawa Cyrus benar-benar memakai mahkota yang dibuat daripada dua tanduk. Ini sebagaimana gambar ini yang terdapat dalam kuburnya. Kalau benar Zulkarnain inilah Raja Cyrus, maka itulah identitinya yang barangkali tepat, barangkali tidak tepat, tetapi berdasarkan kepada kajian Syekh Kalam Azad tadi, dia mengatakan bagi kajiannya yang begitu lama, dan dia yakin bahawa Zulkarnain ialah Raja Quraisy sebagaimana yang disebut dalam pernyataan tadi. Selain pada itu, Quraisy dalam sejarahnya, dalam riwayatnya, dia adalah seorang raja yang adil,
Alhamdulillah, Zulkarnain yang diidentifikasikan dengan Quraisy oleh Syekh Razak Kalam, ini ada hubungannya pula dengan satu peristiharan yang ditemui dalam kajian arkeologi. Ditemui satu selenda dalam bentuk seperti yang ditunjuk dalam gambar ini, yang di dalam ini dalam bahasa yang lama, barangkali dalam bahasa Syriac ataupun dalam bahasa Aramaik ataupun bahasa yang lama, mengisytiharkan hak asasi manusia. Dalam konteks ini dikatakan bahawa manusia diberikan hak sama, semua manusia adalah sama hak daripada ayah yang sama, daripada Allah yang sama, daripada Tuhan yang sama, dan bertanggungjawab yang sama. Itulah yang disebutkan oleh Quraisy dalam persaharan persamaan manusia ini ataupun hak asasi manusia yang telah begitu lama, dijangkakan pada tahun 500 sebelum Masehi. Dan sekarang selenda ini disimpan di museum di Britain ataupun di England, yang masih kita dapat saksikan keagungan ataupun bukti sejarah yang menghubungkan di antara Quraisy dengan Zulkarnain. Dalam perjalanan seterusnya yang diriwayatkan, yang dinyatakan dan ataupun yang dirakamkan dalam Al-Quran, dalam ayat 86, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrub fi 'ainin wajadaha taghrub fi 'ainin haimatin wajada min qamar wajada indaha qamar kunna ya Zulkarnain imma anta azabihim imma anta aziba wa imma anta tahim fi husna wa imma anta tahim fi husna. Apabila Zulkarnain sampai ke ujung dunia ataupun di tempat matahari jatuh, hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrub fi 'ainin haimatin, dan dia dapati bahawa matahari jatuh ke dalam mata air yang hitam berlumpur panas. Perkataan hamiatin ini diterjemahkan ataupun ditafsirkan sebagai hitam dan berlumpur dan panas. Sebab ada qiraah yang baca dengan hamiatan. Wajadah qoma, dan di situ dia temui satu kaum. Maka kami berkata padanya, kunna ya Zulkarnain, wahai Zulkarnain, imma tu'adziba wa imma an ta'zim husna. Dan apakah kamu akan memberikan azab mereka bagi mereka yang menentang ilahi, dan apakah kau akan memberikan mereka kebaikan? Dan kata tafsir di sini dikatakan imma an ta'zihum bil qatli aw rahim illam yuqiru atau billah wa imma an tuhsinalihim wa tallam talhum, dan kamu mengajar dia. Dan sama ada dalam konteks ini Zulkarnain diberi pilihan sama ada untuk memberikan azab kepada mereka yang menentang ilahi ataupun yang tidak mengiktiraf tauhid Allah, ataupun diberikan kebaikan bagi mereka yang telah mendapat hidayah, dan bagi mereka yang tidak dapat hidayah maka adalah ajar mereka dan bawalah mereka ke arah kebenaran. Itulah yang dicapai ataupun dilakukan oleh Zulkarnain. Dia sampai ke tempat yang paling hujung di sebelah barat. Sebab Maghrib asy-Syamsi ditafsirkan bahawa tempat tanah benua yang paling barat. Maksudnya lepas itu sudah ada laut dan tidak boleh pergi lagi. Dan dikatakan matahari jatuh ke dalam air. Bukan matahari jatuh dalam air dalam konteks yang dalam segi literal, tetapi apa yang dilihat oleh Zulkarnain. Zulkarnain melihat bahawa matahari itu jatuh huruf ke dalam satu tempat mata air yang panas, berlumpur, hitam, dan itulah yang disebut dalam perjalanan ini. Dan mereka mencari, bagi pengkaji arkeologi, mereka cuba identify di manakah tempat yang dimasukkan dengan matahari jatuh tersebut. Dalam tafsir mengatakan bahawa tempat itulah tempat yang paling jauh yang dapat dicapai oleh Zulkarnain. Zulkarnain berjalan sampai ke hujung barat. Maksudnya di atas daratan. Dan akhirnya dia bertemu lautan. Dan dijangkakan lautan itulah lautan Atlantik. Wallahu alam, tetapi itulah yang dikaji oleh pengkajinya. Sebab dikatakan kawasan kerajaan Zulkarnain daripada timur sampailah ke barat di hujung Afrika. Oleh sebab itu dijangkakan bahawa tempat yang dilihatnya matahari jatuh ke dalam tempat yang berlumpur tadi ialah di hujung pantai Afrika. Wallahu a'lam. Dalam konteks ini ada juga pengkaji lain cuba mencadangkan, khususnya ahli geologi mengatakan bahawa kalau kita lihat dalam konteks dunia moden hari ini, yang paling barat Aqsal Maghrib yang dikenali sekarang, dan kita lihat dalam gelap bumi yang kalau kita lihat paling barat di mana terjadi perubahan antara
garis antarabangsa, iaitu pada garis 120 darjah. Yang bertentangan dengan Greenwich yang 0 darjah, dia bertentangan 120 darjah di sini. Di situ dianggap oleh saintis sekarang atau oleh geografi sekarang sebagai tempat barat yang paling hujung. Apakah di situ? Wallahu a'lam. Kebetulan di situ pula ialah tempat latar ataupun tempat lava yang menggelegak. Di situ gunung berapi yang sedang aktif di bawah, yang menyebabkan tanah yang keluar ataupun mata air yang keluar daripada tempat itu, maksudkan dia adalah tempat yang panas dan berlumpur. Barangkali lava yang dimaksudkan, barangkali tidak, dan itulah yang dijangkakan oleh pengkaji mereka. Dan itulah perjalanan yang dilakukan oleh Zulkarnain sampai ke hujung dunia, dan sampai ke hujung sebelah barat, dan sampai ke sebelah timur, dan itulah perjalanan yang cukup luas kawasan yang diberikan Allah SWT penguasaan ke atas Zulkarnain. Apabila sampai di barat, Zulkarnain kembali ke timur, dan Allah berakamkan dia sampai ke satu tempat yang dinyatakan dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta iza baru masalah syamsi wajdaha tadlu ala qaumin lam najahum min duniha sitra. Dan apabila dia sampai ke tempat matahari terbit, hatta iza bala matahari syamsi, apabila sampai ke tempat matahari terbit, wajdaha tadlu ala qaumin lam najahum min duniha sitra, dan dia dapati ada satu kaum yang tidak dapat berlindung dengan matahari itu. Dia sampai ke satu tempat sebelah timur, yang paling timur yang dia boleh pergi. Dan dapati bahawa di situ dia temui satu kaum yang tidak dapat berlindung dengan matahari. Dan di sini terdapat berbagai-bagai tafsir. Umpamanya diberikan oleh tafsir Sa'di, dia mengatakan bahawa tempat yang sampai oleh Zulkarnain di tempat yang paling timur itu, wa imma likauni syamsi daimah indahum la tarubu anhum ruban yuzkar. Dan ada kemungkinan, kata tafsir Sa'di, dia akan sampai satu tempat yang tidak pernah gurub, maksudnya matahari tak tenggelam. Di situ apakah ada atas muka bumi ini satu tempat yang matahari tidak tenggelam? Sebab Allah mengatakan dia tidak dapat berlindung daripada matahari. Dan sekarang kita tahu tempat itulah tempat di kutub. Tempat di kutub, mereka menghadapi siang yang lama. Mereka dapat siang 24 jam dalam masa 3 bulan. Kawasan yang berada di kawasan kutub sekarang ialah ketika musim sama di hemisfer timur ataupun utara, di bulatan Artik di sebelah timur, di sebelah utara, kita dapati bahawa pada musim sama berlaku malam yang tanpa malam, siang yang tanpa malam. 24 jam ialah siang. Matahari tidak pernah turun, dan itu ialah kawasan yang, kalaulah maksud daripada ayat tadi, maksudnya adalah tempat mereka tidak dapat berlindung daripada matahari, maksudnya matahari tidak jatuh, maka tempat itulah di kawasan utara. Walaupun ada tafsir yang lama mengatakan bahawa kawasan itu kawasan yang rata, tidak ada pokok, tidak ada pohon, dan mereka tidak dapat berlindung daripada matahari, itu satu tafsiran. Tetapi yang ditafsirkan oleh tafsir moden hari ini, Sa'di umpamanya, mereka mengatakan bahawa ada satu tempat di dunia ini yang matahari tak pernah jatuh dalam masa yang tertentu. Dan itu benar, berlaku ketika di zaman ataupun di kawasan kutub utara dan selatan juga pada masa tertentu. Oleh sebab itu kita lihat Al-Biruni sebagai saintis Muslim, dia apabila dia membaca ayat ini, ayat tentang surah tentang perjalanan Zulkarnain ini sampai ke sebelah timur, hatta idza balagha matla'a syamsi wajadaha tadlu min ala qaumin lam najahum min dunha sitra, ini, maka kata Al-Biruni, maka ada di atas muka bumi ini satu tempat yang matahari tak jatuh. Benar, sekarang kita tahu tempat itulah di kawasan kutub utara. Dan di sini kita lihat matahari tak turun dalam masa 3 bulan ataupun lebih. Dan pada musim yang sebaliknya, maka malam berlaku 3 bulan atau lebih. Maka inilah tempat yang ekstrim di hujung dunia, dan itulah kawasan yang pernah sampai dicapai oleh Zulkarnain. Kita lihat dalam konteks ilmu astronomi sekarang. Bumi kita yang condong 23 darjah, dalam pusingannya membentuk masa, membentuk musim dan sebagainya. Dan bumi tidak diam satu tempat dan dia lenggak-lenggok dalam pusingannya. Dan dia membentukkan musim yang tertentu. Pada musim equinox, pada musim solstice umpamanya, ini memberikan 4 musim dan masa
pada solstis Jun 22, maka di situ malamnya sepanjang 24 jam. Siangnya 24 jam. Matahari tak jatuh sekalipun dalam masa 3 bulan. Dan itulah kawasan yang cukup mencabar. Hari ini umat Islam telah sampai di situ. Di sini kita lihat matahari tidak jatuh. Dan di sinilah nama timbangannya adalah matahari midnight sun. Matanya tengah malam tetapi matahari ada. Kita dapat lihat trajektori matahari, dia hanyalah turun sedikit ke ufuk tapi tidak pernah jatuh ke bawah. Dan itu kawasan, kalaulah tepat itu pentafsirannya, maka Zulkarnain sampai kawasan tersebut. Kalau kita andaikan bahawa benua yang dilalui oleh Zulkarnain ialah benua Asia, maka tempat itu barangkali di Siberia. Sebab tempat ciri yang mempunyai ciri tersebut antaranya lah tempat di Siberia, di Rusia ataupun di kawasan-kawasan dalam bulatan Arktik. Tuan-tuan, antara tempat di Rusia yang punya sifat tersebut ialah di Bandar Norilsk. Bandar Norilsk ini ialah bandar yang paling hujung di utara. Bandar hujung dunia. Dan subhanallah, di sini matahari tak turun dalam masa 3 bulan. 3 bulan siang. 3 bulan kemudiannya malam yang tidak ada siang. Ini bandar yang cukup mencabar untuk manusia sampai, tetapi sekarang sudah menjadi satu kota yang besar. Di sini sudah ada manusia yang tinggal dan di sini sudah ada masjid. Inilah masjid yang paling utara. Namanya Masjid Nok Kamal yang terletak di kawasan bulatan Arktik yang paling utara dan di sini dikatakan siang 24 jam yang tidak pernah turun mataharinya. Dan barangkali kawasan itulah, seperti itulah yang telah Zulkarnain sampai dan Allah rakamkan bahawa apabila sampai ke tempat itu, dia dapati bahawa penduduk tidak dapat berlindung daripada matahari. Min duniha sitra. Inilah pemandangan di Bandar Norilsk pada malam yang disebut sebagai aurora borealis ini mempunyai seolah-olah seperti spektrum yang pancaran gelombang keluar di ufuk bumi kita. Menyaksikan satu pandangan yang cukup indah. Dan tuan-tuan, apa yang menarik ialah apabila Zulkarnain sampai ke barat, dia pergi ke timur dan dia kembali semula. Yang Allah rakamkan dalam ayat seterusnya 94, 95. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta iza balagha sadaini wajal min dunihima qauman la yakadu yabhuna qawla. Apabila sampai ke antara dua gunung, maka dia dapati bahawa terdapat satu kaum yang hampir-hampir tidak dapat dipahami perkataannya. La yakadu yafqahuna qawla. La yakadu yafqahuna qawla. Dan dia hampir tidak dapat memahami percakapan kaum tersebut. Dan mereka bertanya kepada Zulkarnain, qalu ya Zulkarnain, inna yajuj wa majuj mufsiduna fil ard, fal najrakum kharajan ala an tajala bainahum sadda. Dan berkata penduduk itu kepada Zulkarnain, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj melakukan kerusakan di atas muka bumi. Fahal najalaka kharaja, dan apakah kami boleh upah kamu untuk membuat satu benteng, dinding antara kami dan mereka, supaya kami selamat daripada angkara mereka. Dan ini menggambarkan satu episod, satu sejarah yang apabila ada satu kaum yang dimusnahkan oleh satu kaum yang sangat perkasa, sangat buruk pangannya, yang Allah sebut sebagai mufsidul fil ardh. Qalu ya Zulkarnain, inna yajuj mufsidun fil ardh, hal najraka farjan ala tajarun ala an tajra bainahum sadda. Ala an tajruna bainahum sadda. Dan supaya kamu bina antara kami dan mereka satu dinding yang tebal supaya mereka tidak dapat mengganggu kami lagi. Apa yang dijawabkan oleh Zulkarnain? Zulkarnain mengatakan, qala makani fi harbi khairum fa ini bi quwwatin ajal bainakum wa bainahum rodma. Dan apa yang Allah beri kepadaku, apa yang mantapkan kepada semua ini, itu lebih baik daripada saya mengupah. Ini lebih baik apa yang Allah anugerahkan pada diriku. Itu lebih baik pada aku mengambil upah daripada kamu. Tetapi pa'inuni bi quwwah, dan tolonglah aku dengan kekuatan kamu. Ajal bainakum wa bainahum rodma, dan aku jadikan di antara kamu dan mereka satu tembok yang menghalang kamu dan mereka. Atuni Zubair Hadid, dan bawa padaku ketul-ketul besi. Atuni Zubair Hadid, bawa padaku ketul-ketul besi. Hatta iza sawa baina sadafaini qalam fuhu hatta iza jarhu nara qala atuni afri alaihi qitra. Dan bawalah ketul-ketul besi padaku dan bakarlah sehingga besi itu menjadi api. Maksudnya dia cair di atas dua lembah tersebut. Dan katanya lagi,
Atuni ufri alaihi kitra, dan bawa lagi padaku tembaga yang cair. Kitra ini ditafsirkan sebagai tembaga yang cair. Lalu dijadikan satu tembok yang besar. Dan ayat yang seterusnya mengatakan famasta'u an yadhruhu wa mastata'u lahu naqba. Dan Ya'juj Ma'juj itu tidak dapat mendaki lagi tangga ataupun dinding tembok yang tinggi itu, dan tidak juga dapat menembusinya. Itulah yang dilakukan oleh Zulkarnain dengan penduduk kampung tersebut. Famasta'u an yadhruhu wa mastata'u lahu naqba qala hadza rahmatun min rabbi. Ini kata Zulkarnain ialah rahmat daripada Tuhanku. Wa idza ja'ala rabbi ja'alu dakka. Dan apabila sampai janji Allah, maka dinding itu akan pecah. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan pasti janji Tuhanku adalah benar. Inilah kisah pembinaan yang dilakukan oleh Zulkarnain. Tujuannya untuk menghalang Ya'juj Ma'juj sampai untuk merosakkan penduduk di sebelah sini. Persoalannya, di manakah dinding ini? Dan inilah yang dikaji oleh manusia sepanjang sejarah manusia kita. Dan ada riwayat mengatakan Sayyidina Umar pernah minta sahabatnya untuk mencari dinding ini, dan sama ada bertemu atau tidak, wallahu alam, tetapi apa yang saya nak ingin kongsikan pada kali ini ialah apa yang berlaku pada Khalifah Abbasiyah yang bernama Al-Wathibillah. Pada satu malam dia bermimpi, dia melihat dinding yang dibina oleh Zulkarnain pecah dan dia terperanjat. Dia bangun dan dia terperanjat dengan perasaan yang sangat-sangat takut. Apakah benar-benar dinding yang telah dibina oleh Zulkarnain ini telah pecah, dan apakah akibatnya? Lalu dia memanggil satu pasukan untuk mencari di manakah tempatnya tembok yang dimasukkan tadi. Dan mereka mengumpulkan sebanyak 60 orang pakar dalam ilmu yang mereka sebut ketika itu Al-Masalik wal Malik. Al-Masalik wal Mamalik. Dan ilmu yang mereka kenali sebagai Al-Athar Al-Baqiyah. Dua ilmu ini ialah mengkaji tentang perkara-perkara yang lama, tentang arkeologi, lalu mereka membentuk satu pasukan. Diketuai oleh seorang yang bernama Salam At-Tarjuman. Pemilihan Salam Tarjuman ini sebab dia menguasai 30 bahasa. Dia menguasai bahasa-bahasa yang banyak. Dan diharapkan dia dapat memperjelaskan tujuan mereka dan mencari apakah sebenarnya, di manakah tempatnya tembok besar Zulkarnain tadi. Dan mereka, sebagaimana yang dicatatkan dalam buku sejarah kita, antaranya Nuzhah Al-Mustaq yang ditulis oleh Ibn Khaldun Az-Zabih, dan Al-Masih Al-Malik yang ditulis oleh banyak penulis dalam sejarah Islam. Apa yang mereka sebut di sini kita lihat secara agak terperinci. Khalifah menyediakan 50,000 dinar. 50,000 dinar sekarang ini berapa juta, tuan-tuan? Dan selain pada itu 10,000 dirham. Bekalan yang banyak, 100 ekor unta ataupun keldai yang membawa barangan mereka, 200 unta, 200 ekor keldai membawa barangan mereka. Dan mereka mempunyai satu kumpulan yang pakar dalam bidang ini seramai 60 orang. Tujuannya untuk merekodkan di manakah letaknya tembok tersebut, sebab Khalifah mengarahkan rombongan ini untuk mencari dengan tepat dan melukis peta di manakah tempatnya, sebab baginda telah bermimpi dan tembok tersebut telah pecah. Lalu Khalifah menulis kepada gubernurnya di sebelah timur. Kita ingat kerajaan Baghdad ketika itu, kerajaan Abbasiyah, sampai ke kawasan Rusia, tuan-tuan. Penguasanya sampai ke kawasan Rusia, sampai ke Georgia, sampai ke Armenia, sampai ke Azerbaijan, sampai ke kawasan yang kita sebut sebagai Dagestan sekarang. Itulah kawasan yang dicapai oleh kerajaan Abbasiyah satu masa dulu. Gubernurnya di Armenia bernama Ishaq bin Ismail. Bagi Khalifah menulis surat kepada Ishaq bin Ismail, wahai Ishaq, bahawa rombongan yang dihantar ini ialah rombongan diraja. Kamu bantu dia untuk mencari tempat yang kemungkinan terdapat tembok besar ataupun tembok yang dibina oleh Zulkarnain. Tetapi Ishaq tidak mengetahuinya. Lalu dia menulis surat kepada seorang lagi di utara lagi, namanya Padlan Shah. Padlan Shah juga menulis surat kepada seorang lagi di utara lagi, namanya ialah Tarkhan. Dan Tarkhan ini bangsa Khazar yang dijangkakan dia lebih tahu tentang Ya'juj Ma'juj, sebab mereka menjangkakan Ya'juj Ma'juj berada di kawasan Georgia ataupun kawasan Azerbaijan ataupun kawasan Rusia. Dia telah sampai ke satu tempat. Selepas dia telah sampai di Armenia, dia berjalan selama 7 hari. Perjalanannya daripada Armenia menuju ke sebelah utara selama 7 hari.
sehingga dia menemui satu kota dan penduduk yang ada penempatan di situ. Penempatan di kawasan pegunungan. Dan cukup menarik apabila dia temui penduduknya bercakap bahasa Arab. Maksudnya Islam telah sampai ketika zaman Al-Wathib billah. Islam telah bertapak dengan kuat, kukuh sehingga budaya di situ bercakap dalam bahasa Arab. Dan mereka ialah sebagian besarnya mereka menghafal Quran. Maksudnya Islam telah bertapak dengan kuat di kawasan pegunungan tersebut. Dan kalau kita cross check dengan sejarah bagaimanakah Islam sampai ke kawasan ini, maka kita lihat bahawa Islam sampai ke kawasan ini sangat-sangat awal. Ketika zaman para sahabat, ketika zaman Khulafaur Rasyidin, Islam telah sampai ke kawasan ini. Dan kita lihat kebetulannya pula Salam atau Juman dengan rombongan dirajanya sampai ke sini dan dia bercakap dalam bahasa Arab. Maka penduduk bertanya kepada Salman, kepada terjemahan, dia mengatakan bahawa kamu daripada mana? Maka dijawab oleh rombongan diraja bahawa kami datang daripada Surah Mar'ah. Surah Mar'ah ialah pusat tadbiran kerajaan Abbasiyah. Dan di situlah khalifah yang bertahta di situ. Lalu mereka bertanya, apakah khalifah kita sekarang seorang tua ataupun seorang muda? Maka dijawab oleh rombongan bahawa khalifah kita sekarang adalah seorang muda. Dan khalifah telah mengutuskan kami untuk mencari di manakah letaknya tembok yang dihubungkan dengan Zulkarnain. Dan oleh sebab itu, mereka memberi harapan kepada rombongan ini bahawa mereka cadangkan tempat itulah kawasan utara. Mereka mendengar kisah-kisah tentang Yajuj Majuj yang berada di sebelah sana tembok, dan maka terus perjalanan dilakukan oleh kumpulan penyiasat ini ataupun pengaji ini. Mereka terus berjalan dan mencari lokasi yang dimasukkan. Dan subhanallah, apabila mereka bertemu dengan beberapa hari lagi, mereka bertemu satu kawasan yang mereka jangkakan di situlah tempatnya tembok yang dibina oleh Zulkarnain. Dan disebutkan di sini dengan sifat-sifatnya dan dilukisnya bentuk dan sebagainya. Dalam konteks ini kita lihat dalam banyak kajian yang dilakukan dan dilakukan. Mereka mengatakan kawasan tersebut ialah kawasan yang berada di antara Laut Hitam dengan Laut Kaspia. Di situ yang sekarang kita sebut sebagai Dagestan. Dagestan di situ sekarang kita lihat dua banjaran gunung yang sangat tinggi. Di antara gunung itu ada genting atau lembah di antara dua gunung yang disitulah tempat laluan penduduk satu masa dulu, tetapi selepas dilakukan tembok maka terputuslah di antara utara dan selatan. Dan mereka mencadangkan di sinilah tempat tersebut dan mereka benar-benar temui tembok yang dimasukkan. Dan diceritakan oleh tarjuman, inilah ditujukan bagaimanakah bentuk tembok yang dimasukkan. Barangkali saya tidak boleh baca satu persatu, tetapi dia menceritakan bahawa dia telah temui. Dan ditemui bahawa di situ ada kesan tembok daripada besi, daripada tembaga, daripada batu yang sangat tebal. Dan akhirnya mereka lukis. Kita boleh lukis sekarang. Dilukis oleh pengkaji arkeologi dan seolah-olah seperti itu. Bahawa di sini dapati bahawa ada dua banjaran gunung dan ada genting, ada kawasan yang lembah. Dan dibina tembok yang berada di antara kedua ini. Dan dilukisnya untuk menunjukkan bahawa apa yang diceritakan oleh tarjuman tadi. Dan dalam buku-buku yang lama, dalam buku yang bertajuk dengan Al-Masalik wal Malik ataupun Al-Athar Baqiyah, banyak penulis Islam yang mengambil kembali tulisan Salam terjuman dan mereka lukis. Dalam lukisan ini mereka mengatakan bahawa dinding tersebut atau tembok tersebut ada pintu. Pintunya sangat besar. Dan besar pintu ini ialah satu pintunya ialah 50 hasta dan tebalnya ialah 5 hasta. Dan sangat tebal. Pintu ini tidak pernah dibuka. Pintu ini ada kuncinya. Kunci yang sangat besar. Dan pintu ini dikenali sebagai Bab Al-Abwab. Oleh sebab itu, bandar Dagestan di Rusia, tempat hampir dengan pergunungan ini, disebut sebagai Bab Al-Abwab. Maksudnya pintu pada segala pintu. Maksudnya ialah apabila pintu ini dibuka, maka dunia akan terselah kepada orang yang sebelah dinding, sebelah tembok sana. Dan dia mengatakan Bab Al-Abwab maksudnya pintu segala pintu, dan sekiranya pintu ini tutup, maka terpisahlah mereka sebelah dinding sana dengan dunia seluruhnya. Dan itulah yang disebut oleh
oleh tarjuman ataupun oleh kumpulan pengkaji arkeologi tersebut. Dan mereka mengatakan pada ketika itu umat Islam sudah berada di situ. Dan setiap hari Jumaat, gubernur yang ditugaskan untuk menjaga dinding tersebut akan datang dengan rombongannya ke setiap hari Jumaat. Ada beberapa majlis yang dilakukan secara berkala dan dikatakan bahawa apabila sampai hari Jumaat, maka gubernur akan sampai ke dinding tersebut. Kadang-kadang dinding ini disebut sebagai dinding besi atau tembok besi dan diketuknya pintu yang dimaksudkan tadi sehingga bergema ke seluruh ruangan ataupun pergunungan tersebut. Dan diletakkan telinganya di dinding tersebut untuk mendengar apakah yang berlaku di sebelah sana. Dan itulah yang dilakukan. Demikian juga pintu ada kuncinya yang sangat besar. Tapi pintu ini tak pernah dibuka. Maksudnya kalau benar apa yang disebut oleh tarjuman di sini, pengkaji di sini, maka ketika zaman Al-Wasilillah, tembok Zulkarnain masih ada. Dan hari ini apakah mereka mengkaji atau tidak? Dan kesan-kesan itu apakah masih ada atau tidak? Apakah sudah runtuh dan sebagainya? Maka ini kajian yang lanjut. Tetapi kita sebutlah kajian dilakukan ketika zaman Al-Wasilillah. Dan mereka melukis peta tersebut. Ini peta yang dilukis oleh kumpulan tersebut. Dan cuba lihat peta ini. Mereka telah sepakat ketika itu bahawa dunia yang bulat. Daripada tafsiran Al-Quran, berbagai-bagai ayat Al-Quran, dan bagaimanakah mereka mengukur langit dan bumi ketika itu. Mereka sudah mengkaji bumi dan mereka sudah sepakat. Ulama ketika itu sudah bersepakat bahawa dunia bulat dan termasuklah kumpulan pengkaji. Mereka telah melukis peta sebagaimana yang tuan-tuan lihat di sini. Dan dalam bulatan merah itulah ditandakan tempat tembok Zulkarnain. Selepas mereka selesai tugas mereka, maka mereka diberitahu bahawa ada kemungkinan tembok Zulkarnain berada di sebelah timur, bukan di situ. Dan tempat yang dimasukkan di situlah di Samarkand ataupun di Khurasan. Kumpulan ini terpaksalah mengambil jalan yang kemungkinan tembok Zulkarnain bukan yang dilihat sekarang. Dan mereka mengembara ke sebelah timur. Tetapi sayang, dalam konteks ini kita lihat seolah-olah kajian di sebelah timur ini tidak diperincikan. Maksudnya, kita dapat bayangkan bahawa kumpulan ini menekankan bahawa tembok Zulkarnain itu yang dikaji, yang kita sebutkan tadi, iaitu di kawasan Bandar Deban ataupun disebut sebagai Bab Al-Bab tadi. Mereka tekankan di situ. Walaupun mereka mengkaji sebelah timur, tetapi mereka tidak mendetailkan ataupun sekurang-kurangnya saya tidak tahu apakah yang mereka nyatakan di sebelah timur. Dan mereka tumpukan kepada apa yang telah disebut tadi. Dan akhirnya, selepas 18 bulan, mereka kembali ke Surroman Ra'a. Mereka sampai ke Samarra kembali, ke pusat kapital kerajaan Abbasiyah. Disambut oleh khalifah dan ketika itu hanyalah 22 orang rombongan telah mati dalam perjalanan. Perjalanannya sangat sukar, mendaki gunung dan sebagainya. Daripada 60 orang rombongan tersebut yang sampai ialah selebih daripada kematian 22 orang. 22 orang meninggal sepanjang perjalanan dan yang lain sampai dan bawa berita dan dirakamkan dalam buku yang banyak. Buku-buku yang membawa tajuk Al-Athar Al-Baqiyah dan yang membawa tajuk Al-Masalik Wal-Malik, mengkaji perkara-perkara lama. Yang motivasinya ialah untuk melihat apa yang disebut Al-Quran dan dikaji manusia yang terdahulu. Dan perkara ini tidak bercanggah sebab Allah suruh kita berjalan di atas muka bumi dan melihat bagaimanakah akibat mereka yang terdahulu. Unzur kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, dan ini tidak bercanggah dengan apa yang dilakukan oleh kumpulan tersebut untuk mengkaji, dan inilah urusan yang dititahkan oleh Khalifah Islam yang berkuasa ketika itu, iaitu Al-Wasilillah. Ada orang bertanya, atau orang berkata bahawa apa guna kita mencari perkara yang detail sedangkan maksud Al-Quran ialah untuk pengajaran. Dan kenapakah kita bersusah payah untuk mencari di manakah Zulkarnain, tembok Zulkarnain? Itu disebut oleh sebahagian umat Islam. Tapi sebahagian lain, mereka ingin mencari untuk mendapatkan maklumat yang mereka lebih hampir sebab sebahagian daripada kajian tafsir Al-Quran. Dan mereka tidak bercanggah sebagaimana kita sebutkan tadi, mereka berjalan dan melihat apakah akibat mereka terdahulu. Dan inilah memberikan maklumat dan menimbulkan satu ilmu yang besar. Dalam konteks ini, apa yang dikaji oleh Islam, maka lahirlah satu ilmu yang kajian arkeologi yang besar. Dan inilah di antara bekas peninggalan Khalifah Abbasiyah
iaitu di Bandar Samarra ataupun Samarra yang telah ditinggalkan sekarang. Dan kajian arkeologi memberikan ilmu yang banyak dalam konteks kita melihat maklumat-maklumat kehidupan hidup manusia terdahulu. Dan dalam konteks ini tuan-tuan, dalam peta moden hari ini, mereka mengatakan kawasan yang dimaksudkan dengan tembok Zulkarnain itu ialah kawasan Kaukasus, iaitu di kawasan utara daripada Bandar Durban, di bandar utara dalam yang terdapat dalam negara Dagestan. Kalaulah benar catatan ini, tuan-tuan, maka Ya'juj Ma'juj ialah bangsa yang berada di luar tembok tersebut. Kajian mengatakan mereka adalah bangsa Mongol. Sebelum Mongolia berpindah ke Bandar Bongo sekarang, mereka berada di situ. Dan ada juga mengatakan bangsa Slav. Bangsa Slav ini ialah bangsa yang ganas. Bangsa Slav ini ialah bangsa Slovenia. Bangsa yang ketika dikaji oleh pengkaji lain di situ, mereka mengatakan ketika mereka sampai di situ, umpamanya Ibn Fadlan mengatakan mereka sangat-sangat kasar. Tidak ada sebarang tamadun. Mereka bangsa yang sangat melakukan keburukan atas muka bumi. Dan bangsa itu bangsa Slav yang dilaporkan oleh Ibn Fadlan dalam kajian lain. Selain pada kajian terjemahan ini, kajian lain dilakukan banyak pengkaji. Dan mereka melaporkan penduduk yang berada di luar di kawasan tersebut. Penduduk kawasan itu antaralah bangsa Slav dan adalah bangsa Mongolia. Yang kemudian mereka berpindah ke kawasan yang kita kenal sebagai Mongolia sekarang. Dan akhirnya dalam kurun ke-12 Mesir, mereka datang untuk menghancurkan Baghdad. Baghdad dihancurkan sepenuhnya. Dan umat Islam dibunuh. Dan kita lihat mereka telah memusnahkan tamadun yang dibina di Baghdad. Dan ada di antara ahli tafsir kita, umpamanya Syekh Mustafa Al-Mawari, mengatakan bagi dia berpendapat bahawa Zul'Ajuj ialah bangsa Tartar Mongolia, sebab mereka ialah bukanlah makhluk yang lain daripada manusia. Mereka adalah manusia seperti kita. Dan mereka sangat ganas, dan ini telah disaksikan oleh penduduk yang meminta supaya Zulkarnain membina tembok tersebut. Dan perkara ini menunjukkan bahawa mereka adalah manusia biasa. Wallahualam, tetapi itulah kajian dilakukan, kajian arkeologi yang kita maksudkan tadi, tuan-tuan. Ini menimbulkan satu ilmu yang besar yang disebut sebagai Al-Athar Al-Baqiyah. Ini ilmu yang dilakukan oleh umat Islam. Dan umat Islam yang mengasaskan ilmu Al-Athar Al-Baqiyah. Dan mereka juga menamakan ilmu ini sekarang sebagai ilmu Al-Hafriyat. Dan dibawa ke barat, mereka sebut sebagai arkeologi. Dan tujuan asal arkeologi ialah untuk mencari kesan-kesan sejarah yang Allah sebutkan Al-Quran. Umpamanya tembok besar Zulkarnain, ataupun Gua Ashabul Kahfi, ataupun tempat kapal Nabi Nuh dan sebagainya. Itulah sebahagian daripada mereka kaji. Dan mereka sangat berminat sebab inilah sebahagian daripada anjuran Islam bahawa berjalanlah muka bumi dan lihatlah akibat mereka yang meresahkan Allah sebelum kamu. Lihatlah muka bumi, bagaimana Allah menciptakan bumi. Inilah menimbulkan ilmu geologi. Inilah menimbulkan ilmu satu besar, ilmu geografi. Dan kajian geografi diasaskan daripada kajian Al-Athar Baqiyah. Dan satu lagi ilmu yang saya sebutkan tadi ialah Al-Masalik wal Mamalik. Dalam konteks ini, umat Islam mengasaskan ilmu Al-Masalik. Al-Masalik maksudnya jalan-jalan. Dan umat Islam perlu mengetahui jalan dengan tepat. Jalan laut, jalan darat, dan jalan yang melintasi gurun ataupun banjaran gunung dilukis dengan tepat oleh umat Islam untuk tujuan perjalanan haji, tujuan untuk perniagaan, tujuan untuk peperangan, tujuan untuk jihad dan sebagainya. Maka di sini umat Islam telah mengembangkan satu ilmu yang sangat besar yang disebut sebagai Masalik Al-Malik. Dan ilmu inilah yang dibawa ke Eropah kemudiannya, yang disebut sebagai geografi manusia, geografi fizikal, datang daripada kajian Islam Al-Baqiyah, Al-Athar Baqiyah, dan juga Al-Masalik wal Masalik. Inilah yang menimbulkan kajian yang besar, satu bidang yang besar yang dikaji oleh umat Islam ketika di Baghdad lagi. Ketika Baitul Hikmah ditubuhkan, maka antara kajiannya selain pada matematik, sains, astronomi, mereka juga turut mengkaji tentang arkeologi yang mereka sebut sebagai Masalik Al-Mamalik. Dan antara tugas ilmu ini ialah melukis peta. Kita ingat tuan-tuan, peta gelap yang pertama yang direkodkan oleh manusia, dilukis oleh umat Islam. Ketika Baghdad, kita lihat peta dunia telah dilukis atas gelap. Dan gelap ini replikanya ada di banyak tempat. Ditunjukkan bahawa antara tempat yang saya lihat, replika gelap yang dilukis ketika zaman Baghdad ialah di Istanbul. Di Museum Sains dan Teknologi Istanbul ada menunjukkan
replika daripada globe yang dilukis ketika zaman Baghdad. Ketika itu sudah ada garis bujur dan garis lentang untuk menunjukkan koordinat tempat bandar supaya kita dapat mengira arah kiblat dengan tepat. Dan inilah ilmu yang menimbulkan berbagai ilmu kemudiannya. Asalnya adalah untuk mencari kesan sejarah. Tetapi ilmu berkembang menjadi satu bidang yang luas. Dan tuan-tuan, inilah yang diambil oleh sebahagian pada umat Islam. Yang lain lagi, yang pasif, jangan sebut. Jangan kira di manakah tempat itu. Kita hanya mengambil pelajaran. Itu satu kumpulan yang pasif. Tetapi kumpulan yang besar di Baghdad kita lihat, dan yang disambung oleh umat Islam kemudiannya, mereka mengembangkan ilmu geografi yang sangat lengkap, sehinggalah ini memberikan kemudahan kepada seluruh pengembara di dunia. Dan kita kembali kepada tembok besar Zulkarnain. Tembok besar tadi dibuat daripada besi dan tembaga cair. Besi yang cair yang dibakar sampai cair seperti api, dan dibuat dengan batu-bata. Sebab dilihatnya batu juga ada kesan-kesan yang dilakukan oleh pengkaji tadi. Mereka temui besi-besi yang belum digunakan masih terdapat di situ. Mereka dapati bahawa batu-batu yang tidak digunakan masih berada di situ. Dan dalam kajian ini, saintis moden hari ini, umpamanya seorang profesor di Mesir, namanya Profesor Laila Abdul Munim Aziz, dia adalah seorang pakar dalam seni bina. Dia mengatakan dalam seni bina untuk membuat sad ataupun untuk membuat empangan yang menutup umpamanya sungai ataupun di antara gunung, maka yang paling baik yang digunakan oleh engineer di Amerika sekarang ialah mereka menggunakan besi yang cair dan campuran dengan aspal. Aspal ialah hasil bahan daripada petroleum yang digunakan antaranya bitumen dan molten iron, iaitu besi yang cair. Ini dicadangkan oleh engineer moden hari ini. Kalau kita lihat bahawa engineer yang membina empangan ataupun tembok besar, tembok yang menghalang Ya'juj ini, Zulkarnain, dan dia mendapat ilham, dia mendapat wahyu dari Ilahi untuk membina demikian, dan itulah yang dikaji oleh manusia sekarang. Dan mereka sangat terpegun sebab gabungan ataupun pacar logam antara besi, tembaga, batu, bitumen dan juga aspal ini ialah komponen yang terbaik untuk membina empangan di sungai dan sebagainya. Sebab mereka mengatakan kalaulah bina ini dibuat, sekiranya gempa bumi berlaku, mereka tidak pecah di tengah-tengahnya. Kalau mereka tumbang ke seluruh subjek ataupun objek itu akan tumbang serta, bukan pecah di tengahnya. Dan itulah yang digunakan oleh dalam pencurian moden yang dilakukan oleh profesor tadi, dan ini dilakukan dalam American Encyclopedia berkaitan dengan ilmu berkenaan. Tuan-tuan, kita lihat rumungan tadi bertemu dengan orang Islam di situ. Kita lihat dari konteks kemasukan Islam ke Rusia. Ini sangat awal, dan dikatakan bahawa selepas 22 tahun kewafatan bagi Rasulullah. Ketika itu, selepas Khalifah Rasyidin, ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, dan selepas Khalifah Umar bin Al-Khattab, ketika itulah umat Islam telah sampai ke kawasan utara. Dan mereka sampai ke Laut Kaspia, dan di pinggir Laut Kaspia inilah mereka sampai ke Islam pada masa yang sangat awal. Dan ini kita dapat saksikan, selain pada kajian ekologi tadi, kajian tentang geografi manusia juga menyaksikan bahawa Islam telah bertapak sebagaimana dilakukan oleh pasukan tadi. Mereka mengatakan bahawa orang yang mereka temui hampir berhampiran dengan tembok Zulkarnain ini ialah mereka yang menghafal Al-Quran, mereka bercakap dalam bahasa Arab. Dan siapakah mereka? Sebagai mereka bercakap dalam bahasa Parsi. Siapakah mereka? Dan dalam konteks cross-check dengan sejarah Islam, mereka mengatakan penduduk yang pertama umat Islam sampai ke Rusia ialah mereka yang datang daripada Madinah, bangsa Quraisy. Supaya khususnya bangsa Quraisy telah mengembara ke sebelah timur dan telah membina masjid yang pertama di Daban. Daban ialah tempat pendapatan Islam pertama di Rusia. Ini berlaku sangat awal, iaitu ketika pemerintahan Sayyidina Abu Bakar dan pemerintahan Sayyidina Umar. Dan ini menggambarkan Islam sampai ke Rusia jauh lebih awal daripada Islam sampai ke negara kita. Tetapi sekarang kita lihat apa yang berlaku. Islam masih kekal bertapak di kawasan pergunungan ini, khususnya di Dagestan dan juga di Chechnya. Dan kedua bangsa ini ialah kuasa bangsa asal yang menerima Islam sejak pada zaman yang sangat awal. Dan tuan-tuan, kita lihat Daban ialah bandar Islam yang kadang-kadang kita lupa bahawa perkembangan Islam di tengah-tengah Asia ini, tengah-tengah Rusia ini, kita harus mengambil
sejarah yang tepat menunjukkan bahawa Rusia punya Islam, telah sampai Islam sebelum Kristian sampai, dan Kristian dicatatkan sampai selepas Islam sampai ke Rusia, dan itulah sejarah yang bakal terbalik daripada apa yang dicatatkan oleh sejarah moden Rusia. Tuan-tuan, ini ialah mufti kita. Mufti Rusia, mufti Moskow sekarang, dia menceritakan bahawa dunia tidak mengetahui bahawa tempat yang awal Islam sampai ialah Rusia. Dan mereka menyangkakan sampai ke tempat lain, tetapi mereka lupa bahawa Islam sampai ketika zaman Sayyidina Abu Bakar lagi. Sudah sampai ke Laut Kaspia dan bukti-bukti yang cukup banyak. Di situlah kita lihat pendakwah-pendakwah, dan ini dinyatakan oleh Syekh Rawil Zairuddin ini mengatakan bahawa Islam berkembang dengan cepat sekarang di Rusia. Rusia menjadi 100 juta penduduk lebih, dan sekarang dapati bahawa bilangan terkini, bilangan umat Islam yang di dalam statistik Rusia yang tidak rasmi sudah mencapai 25 juta. Maksudnya umat Islam Rusia menghampiri 1/4 penduduk Rusia, dan ini satu jumlah yang sangat besar. Dan ini dinyatakan oleh mufti ini, dan sekarang sangat-sangat berkembang Islam di bandar-bandar di Rusia, dan tujuan sejarah yang dikaitkan dengan Rusia, maka termasuklah dengan pengkajian tentang tembok besar ini, ialah sebagai untuk kita melihat bagaimanakah Islam berkembang masuk ke Rusia ketika itu. Dan jangan lupa, kerajaan Islam yang pertama yang muncul di Rusia ialah yang berada di kawasan utara daripada Durban, namanya ialah Bulgaria Volga. Volga ialah sungai yang mengalir ke Laut Kaspia, dan sangat panjang sungai ini, dan di sinilah Islam telah bertapak. Kerajaan Islam pertama telah wujud di sini. Kerajaan ini cukup ganjil, tuan-tuan. Dia dibina oleh orang Tatar. Orang Tatar yang asalnya datang untuk menghancurkan Islam. Sebahagian bagi mereka telah membina negara Islam yang pertama di tengah-tengah benua Asia, dan kawasan itu kita namakan sebagai Bulgaria. Bulgaria, tuan-tuan, jangan kita confuse dengan Bulgaria di Eropah sekarang. Sebab mereka satu masyarakat Islam yang awal di Rusia, iaitu masyarakat Bulgaria Volga. Dan mereka hidup di situ sudah begitu lama, dan rekod Rusia mencatatkan bahawa secara resmi dalam sejarah Rusia bahawa Islam sampai ke Rusia pada tahun 1922. Kata mufti tadi tidak tepat sama sekali. Mufti tadi mengatakan tidak tepat untuk mengatakan bahawa Islam sampai ke Rusia pada tahun 1922, sedangkan Islam sampai ketika zaman Khalifah Rasyidin. Tetapi yang benarnya, kata mufti ini, bahawa pada tahun 1922 Islam telah membentuk negara di Rusia. Islam telah membentuk negara di Rusia, sedangkan Melaka ditemu dalam kurun yang ke-15. Melaka ditubuhkan pada kurun 15, sedangkan kurun yang ke-10 telah wujud satu sejarah yang besar kerajaan Islam di tengah-tengah Rusia, dan tuan-tuan, kesannya kita dapat saksikan sampai hari ini. Kemudian berkembang ke Kazan. Tuan-tuan yang pernah sampai ke Kazan, bandar di Rusia, merupakan bandar Tatarstan. Di situlah Islam dipraktik dengan sangat-sangat luas hari ini, dan seolah-olah bandar Kazan ialah bandar Islam di tengah-tengah bumi Rusia yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Dan tuan-tuan, kita lihat kesan Islam sampai di kawasan ini sangat-sangat awal, dan sebagainya dapat kita saksikan. Antara dua bangsa yang berada di sini ialah bangsa Dagestan dan bangsa Chechnya. Sebab Georgia kebanyakannya tidak Islam. Tetapi Dagestan dengan Chechnya kebanyakannya Islam. Dan mereka lah yang membawa obok Islam ketika zaman awal. Apabila bangsa Arab sudah sampai di sini, maka mereka lah yang menyambut seruan Islam, dan mereka masih pegang Islam kukuh sampai hari ini. Walaupun Rusia telah berkali-kali bertukar kerajaan dan mauzoleum mereka, mereka masih kekal dengan budaya Islam sampai hari ini. Dan inilah tuan-tuan kita lihat, kawasan yang awal datang, kawasan yang Islam sampai awal di Rusia, ialah kawasan Kaukasus ini. Kawasan yang berada di Chechnya dan juga di Dagestan. Kawasannya pegunungan, dan kajian arkeologi hari ini menemui tempat penempatan yang dijangkakan penempatan Islam, yang sebahagian besarnya telah ditinggalkan. Kenapakah kawasan ini ditinggalkan? Ini adalah perkara yang sedang dikaji oleh mereka. Mereka temui kawasan pedalangan ini, di pegunungan ini terdapat perumahan-perumahan yang ditinggalkan.
Kalau kita cross check dengan sejarah yang dicatatkan oleh pengkaji arkeologi tadi, yang mengatakan bahawa mereka temui kumpulan orang Arab yang mereka ini bercakap bahasa Arab dan mereka menghafal Al-Quran, barangkali antara penempatan ini. Dan sekarang penempatan ini telah ditinggalkan. Tidak ada orang. Dan tinggallah rumah-rumah yang ditinggalkan yang menunjukkan bahawa di sini satu masa dulu pernah berlaku satu tamadun yang dibina oleh umat Islam, tetapi hari ini sudah tidak ada. Dan kita lihat kawasan ini kawasan yang sukar untuk kita hidup, di tempat yang kurang air, hanya bergantung pada hujan dan juga salji. Dan ketika musim saljinya kawasan ini sangat-sangat sukar untuk kehidupan, dan barangkali itulah sebab bandarnya ditinggalkan. Dan orang tempatan memberitahu bahawa di antara sebab ditinggalkan kota ini sebab masalah air. Air yang tidak mencukupi sebab dulu barangkali hujan mencukupi, tetapi sekarang hujan tidak mencukupi dan mereka terpaksa pindah ke tempat lain, khususnya mereka pindah ke Kenya, dan itulah asalnya orang Quraisy. Dan ini kita lihat ada perkampungan Quraisy. Di tengah-tengah gunung ini tuan-tuan, ada perkampungan Quraisy yang dilaporkan oleh tarjuman. Salam tarjuman tadi melaporkan bahawa hampir dengan tembok tadi, tembok Zulkarnain, dia temui perkampungan orang Quraisy. Dia temui kampungan orang Arab. Tetapi hari ini kalau kita pergi kajian di situ, kita dapati bahawa kampung ini dikenali sebagai Kala Quraisy. Kala Quraisy maksudnya perkampungan Quraisy. Sangat istimewa tuan-tuan. Orang Quraisy yang sampai ke Islam di sini dari first hand daripada Rasulullah. Sahabat Rasulullah yang sampai ke Islam ke Rasya. Dan mereka namakan kampung ini, kampung dalam pegunungan ini sebagai Kala Quraisy, maksudnya kampung orang Quraisy. Dan kampung ini telah ditinggalkan. Kampung ini telah ditinggalkan, meninggalkan masjid-masjid yang telah terbengkalai, meninggalkan perumahan-perumahan dan bangunan-bangunan, kubur-kubur dan sebagainya. Dan kita jangkakan kubur-kubur di sini ialah kubur-kubur pendakwah yang awal dan confirm kubur ini kubur Islam. Dan mereka meninggalkan kesan-kesan satu tamadun yang pernah dibina dalam awal kurun Islam yang awal, dan di sini masih ada kesan-kesan runtuhan, dan kajian arkeologi barangkali cukup indah untuk umat Islam. Selain pada mengkaji di tempat lain, kita lihat bagaimanakah kajian harus dilakukan secara terperinci di kawasan yang terpencil ini. Rusia telah lama menzalimi umat Islam, dan hari ini apabila mereka membuka ruang yang luas kepada umat Islam, maka kita harus teroki di antara khazanah kita yang masih tersimpan di sana, termasuklah kitab-kitab lama yang ditulis oleh ulama-ulama yang silam. Tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat inilah perkuburan umat Islam yang masih terdapat di kawasan tersebut. Di kawasan Kala Quraisy ini kita dapati bahawa perkuburan lama yang terdapat di sini yang kita tidak dapat pastikan dan kita jangkakan ialah pendakwah-pendakwah Islam yang awal. Dan di sini juga terdapat masjid yang awal. Ini masjid yang pertama yang dibina di Russia. Masjid ini namanya Masjid Jumaah. Saya cadangkan sekiranya ahli surau ingin melawat, lawatlah masjid ini. Sebab dia sangat-sangat awal punya sejarah tentang kedatangan Islam ke Russia. Dan bukan saja kita melawat ke bandar besar, tetapi bandar-bandar kecil, tetapi mempunyai nilai sentimental umat Islam. Sebab di sini ialah tempat awal Islam sampai ke Russia. Dan namanya lah Masjid Jumaah. Dan kita lihat di sini, mempunyai sejarah dengan ulama kita yang lepas. Dan pokok ini dikatakan ditanam oleh Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi, tokoh Sufism yang sangat terkenal dalam sejarah Islam. Dalam tamadun Islam, Syekh Junaid Al-Baghdadi ialah seorang tokoh yang sangat terkenal, dan dikatakan pokok yang terdapat dalam depan masjid ini ditanam oleh Syekh Al-Junaid tadi. Dan inilah sejarah yang lama. Di sini disinggah oleh ulama-ulama kita sepanjang zaman. Dan dia sangat-sangat bernilai dari segi sejarah Islam di Russia. Dan selain itu, di sebelah masjid tersebut terdapat kubur sahabat Rasulullah. Ini ialah kubur sahabat Rasulullah. Kita sukar untuk temui di luar daripada Madinah. Kubur Rasulullah yang berkumpul sahabatnya ditemui sekurang-kurangnya 12 orang di sini. Mungkin lebih. Di sini dipanggil Khiyal Muslim. Maksudnya perkampungan kubur Islam yang terbaik. Dan mereka lah sahabat-sahabat Rasulullah. Nama-nama mereka sebahagiannya dicatatkan. Dan saya catat juga sebahagiannya dalam buku yang saya tulis tentang sejarah Rusia. Dan sejarah ini saya tulis dalam sebuah buku untuk kenangan saya dan juga untuk pengetahuan generasi muda. Bahawa Islam pernah bertapak di sini.
tempat yang bertapak ialah Bandar Durban, dan di sinilah kita lihat bagaimana Islam merebak ke seluruh Rusia ketika zaman Kristian belum sampai ke Rusia. Dan di sini subhanallah, di Durban tuan-tuan, banyak peninggalan ulama kita yang silam, dan manuskrip-manuskrip yang sangat berharga ini terdapat dengan banyaknya di Dagestan. Dagestan ialah tempat ulama kita yang besar sekarang. Apabila umat Islam dizolimi oleh kerajaan Soviet satu masa dulu, maka sebahagian pada khazanah ini telah dimusnahkan. Yang masih tinggallah sebahagian yang tertinggal, dan Dagestan mempunyai koleksi yang cukup banyak tentang manuskrip yang menggambarkan berbagai-bagai ilmu dalam Islam yang terkumpul di sini. Saya juga mencadangkan kepada pelajar-pelajar yang mengkhusus dalam bidang maktutat, dalam bidang manuskrip, maka di sini antara satu tempat yang barangkali belum diketahui oleh orang ramai. Tuan-tuan yang saya hormati, Chechnya ialah jiran kepada Dagestan. Mereka satu bangsa yang sama. Di situlah perjuangan yang sangat panjang, perjuangan Islam sampai awal di situ, dan mereka kekal memegang tradisi Islam dalam kitab mereka sampai hari ini. Walaupun Rusia pernah menjadi Soviet Union, kemudian berpahaman komunis, tetapi penduduk Chechnya dan Dagestan kekal dengan budaya Islam walaupun dizolimi sepanjang sejarah mereka. Mereka lah satu kaum yang perkasa, tuan-tuan. Mereka mengatakan kapal Minuh, seperti saya sebutkan tadi, mendarat tidak jauh dari kampung mereka, di utara Turki, dan masih kita dapati bahawa bangkai ataupun kesan fosil kapal Nabi Nuh ini masih kita dapat saksikan sampai sekarang, dan ditemui beberapa puluh tahun lepas, dan diakui sebagai benar-benar dia tapak kepada kapal Nabi Nuh AS. Dan selepas banjir ini, maka 3 anak Nabi Nuh sebagaimana saya sebutkan tadi, mereka telah berpisah, dan salah satunya bernama Yafis yang menurunkan keluarga ataupun anak kepada bangsa yang menjadi bangsa Dagestan dan Chechnya sekarang. Mereka satu keluarga daripada keluarga yang sama. Dan mereka adalah kaum yang perkasa. Sifat orang Dagestan, tuan-tuan, orang perkasa. Kita ingat, kena kenang balik Imam Syamil yang berjuang menentang Soviet Union, bahkan menentang Rusia sebelum Soviet Union lagi. Dia dikenang dalam sejarah umat Islam Rusia sebagai pejuang yang sangat kental. Dari segi fizikalnya, mereka menjadi padanya perkasa. Dan mereka masih kekal dengan bangsa yang awal mereka. Mereka mendakwa mereka lah bangsa yang paling tulen, yang paling asli daripada keturunan Nabi Nuh AS. Dan itulah yang mereka pertahankan sampai ini. Dan kita boleh mengkaji, tuan-tuan, kalau kita melawat dan adakah rombongan. Dan rombongan kita ini bukan rombongan untuk berpesta, tapi rombongan untuk mengkaji arkeologi tentang sejarah peninggalan Islam yang agung di kawasan tersebut. Tengoklah bangsa mereka. Bangsa yang sangat setia dengan Islam sepanjang sejarah. Dan mereka adalah bangsa-bangsa yang sangat perkasa di dunia ini. Dan adalah bangsa keturunan Nabi Nuh yang asli. Demikian juga wanita mereka adalah wanita yang masih lagi asli daripada keturunan yang asal. Dan mereka dikatakan sebagai wanita antara tercantik dunia. Bangsa Chechnya, Dagestan ialah bangsa yang paling cantik katanya di dunia. Dalam konteks wanitanya, lelakinya adalah antara yang perkasa di dunia. Tidak heran kita lihat, inilah pemimpin mereka sekarang. Inilah mufti mereka sekarang, Isamuddin Saidov, yang dikenali sebagai Adane, dan mereka situ bab Al-Abwab, iaitu pintu kepada segala pintu, mereka merujuk pada tembok besar Zulkarnain. Dan bagi orang Dagestan, mereka pasti disebut sebagai bab Al-Abwab tadi. Dan di antara yang menceritakan inilah tokoh-tokoh ulama kita di Dagestan, dan kita boleh kumpulkan ulama itu untuk tujuan catatan untuk generasi akan datang. Jangan lupa, tuan-tuan, Khabib ialah orang Dagestan. Fizikal mereka sangat kuat. Dan sekarang katanya rekodnya 29-0. Ialah gambarnya bagaimanakah dia dibentuk turun-temurun supaya cinta ke Islam. Jangan siapa yang mengenal Islam. Dan dia akan menyerbu kepada siapa saja yang perlekehkan Islam. Ataupun, yang mencaci ataupun mencela Rasulullah. Dia akan bangkit. Dan itulah sifat orang Dagestan yang sangat setia kepada Islam. Barangkali inilah antara kaum yang sama-sama berjuang seluruh dunia. Yang mereka sama-sama turut berjuang di mana saja tempat Islam diperlukan. Dan itulah kita lihat. Mereka mengamalkan satu sifat orang Chechnya dan Dagestan, tuan-tuan. Ialah mereka mengamalkan tarekat. Berbagai tarekat mereka amalkan, Naqsyabandiyah, Qadiriyah dan sebagainya.
Dan kita lihat presiden mereka, umpamanya Ramzan Kadyrov sekarang, pengamal kepada tarikat tertentu. Dan inilah sifat mereka, mereka sentiasa berselawat. Dan tentera mereka diwajibkan berjanggut. Tentera Chechnya diwajibkan berjanggut sebab dalam mazhab Hanafi, janggut adalah wajib. Oleh sebab itu, kita lihat perbezaan pegangan budaya Islam bagi dua bangsa ini, iaitu bangsa asal Rusia ini, iaitu Dagestan dan Chechnya, mereka masih mengekalkan budaya Islam yang kental. Selain daripada itu, kita lihat tuan-tuan, Chechnya ialah kawasan pertempuran. Di sinilah ketika zaman Soviet Union, ketika zaman Rusia, mereka dizolimi oleh Moskow. Mereka dizolimi oleh tentera-tentera yang sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah menyerah kalah. Mereka berjuang, dan inilah satu sifat yang sangat kental yang ditunjukkan oleh penduduk asal di kawasan Durban itu, tuan-tuan. Berkali-kali mereka diserang oleh Rusia supaya mereka tunduk sebab mereka ingin meneruskan amalan mereka yang murni dalam Islam. Tetapi Rusia ketika bernama Soviet Union menghalang segala apa yang mereka sebut sebagai amalan yang mulia tadi. Dan oleh sebab itu penentangan terus dilakukan, dan Imam Syamin yang kita tunjukkan gambar tadi ialah simbol perjuangan satu masyarakat yang perkasa itu. Dan tuan-tuan, satu masa dulu Chechnya telah dandungi peperangan. Moskow telah menyerang habis-habisan Bandar Grozny. Dan kita lihat bagaimanakah perayaan umat Islam di Chechnya sehingga dia menyebabkan satu bencana besar, satu musibah besar kepada umat Islam. Dan mereka ditimpa musibah ini ketika awal tahun 1990 lepas. Dan perjuangan di antara umat Islam Durban dengan Rusia terus berlaku walaupun mereka lah sebahagian unit pada Rusia. Tuan-tuan, sekarang kita lihat. Inilah penentang pada Rusia satu masa dulu. Namanya Ahmad Kadyrov, iaitu presiden kepada Chechnya. Dan selepas mereka berperang, rakyat mereka menjadi pelarian. Akhirnya mereka berdamai. Dan sekarang Putin membuat satu polisi yang berbeza dengan lepas. Mereka menjadikan umat Islam sebagai satu unit yang mereka iktiraf tentang entiti kedudukan Islam di Rusia disebabkan oleh keperluan politik semasa. Presiden Putin sekarang mengubah polisi mereka untuk berbaik dengan negara Islam, dan mereka terpaksa tunjukkan contoh. Mereka juga memberikan penghormatan kepada Islam dalam negara mereka sendiri. Dalam konteks ini, dengan janji itu, mereka dapati bahawa Ahmad Kadyrov telah menyokong Presiden Putin. Dan Presiden Putin sangat pentingkan, sangat memerlukan sokongan daripada Ahmad Kadyrov sebab Ahmad Kadyrov ini akan menjadi penentaraan kepada negara Islam. Dan Ahmad Kadyrov telah meninggal dunia, diganti oleh anaknya lah Ramzan Kadyrov sekarang. Dan kita lihat dalam polisi tersebut, ulama Islam yang ditekan selama ini diberikan ruang. Inilah mufti Mesir, inilah mufti Moskow maksud saya, dan inilah ketua ulama Rusia. Mereka sekarang telah diberikan kelonggaran untuk melaksanakan Islam secara syumul. Satu perkara yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Ini perkembangan terbaru Rusia, bahawa Islam diberikan ruang untuk berkembang sebab kita lihat Putin perlu sokongan umat Islam. Dan Rusia punya musuh di kiri kanan. Dia harus berbaik dengan Iran. Dia harus berbaik dengan Turki, dan sebagai ejen kepada Putin ialah ulama-ulama kita dan pemimpin yang disebut sebagai keluarga Kadyrov menjadi ejen kepada Putin untuk kita rapatkan dengan negara Islam lain. Selain pada itu, tuan-tuan, Kadyrov mengambil pendekatan berdamai dengan musuh. Sebab dengan berdamaian ini kita dapat mengembangkan Islam. Selama ini Islam ditekan di Rusia. Dan sebagaimana perjanjian dilakukan di antara Grozny dengan Moskow menyebabkan umat Islam di Grozny, di Chechnya sekarang dapat mengamalkan amalan mereka. Bahkan Presiden Putin yang meresmikan masjid yang sebelum ini masjid diruntuhkan. Ketika zaman Soviet, tuan-tuan, masjid telah diruntuhkan. Sebanyak 6,000 masjid lebih diruntuhkan di seluruh Rusia. Tetapi dalam polisi yang terakhir ini, bahawa masjid dibina kembali. Satu perkara yang tidak pernah berlaku sejak zaman Soviet, dan ini berlaku ketika zaman kini. Dan tuan-tuan, kita lihat, untuk mengambil hati umat Islam, Putin mengiktiraf bahawa ada 100 tokoh Islam yang menjadi duta kepada Rusia hari ini. Dan di atas 100 ini ada 10 orang yang menjadi benar-benar duta kepada Presiden Putin, dan di antara mereka ialah Mufti Moskow,
Antaranya profesor-profesor mereka, termasuklah Ramzan Kadyrov, Presiden Chechnya sekarang, termasuk juga Khabib, juara tinju yang terkenal ini, juga menjadikan duta dan sekarang menunjukkan bahawa Presiden Putin sangat memerlukan sokongan umat Islam, dan dalam konteks ini dia memberikan ruang di Rusia berkembang. Dan tuan-tuan, sekarang Rusia telah mempunyai 1/4 penduduk Rusia adalah Muslim, dan taburan hijau ini menunjukkan di manakah tempat Muslim paling ramai, dan sekarang hampir seluruh Rusia Islam telah sampai. Dan yang cukup menarik ialah masjid yang di hujung dunia telah dibina dalam masjid yang kita tunjukkan tadi, Masjid Norwich tadi, menunjukkan bahawa Islam telah sampai ke hujung dunia. Dan dalam satu hadis Rasul bersabda, saya belum hadzal amru ma balawal lanhar, dan Islam akan sampai di mana sampainya malam dan siang, dan sekarang di hujung dunia Islam telah sampai, dan kita saksikan bahawa Islam sampai ketika zaman kita ini, dan itulah mukjizat hadis Rasulullah yang kita sebutkan tadi. Dan tuan-tuan, sekarang kita lihat satu perubahan yang sangat-sangat besar. Ini bandar Moskow untuk masuk masjid, dan hanya satu-satulah masjid yang tidak diruntuhkan di bandar Moskow ialah masjid ini, dan sekarang telah dibina kembali. Dan yang menariknya lah Presiden Putin yang meresmikan bersama dengan pemimpin dunia lain. Dan dikatakan kubah ini dibuat daripada emas, lapisan emas, dan itulah satu contoh bahawa sekarang Islam telah dapat menunjukkan diri di Rusia, satu tempat bumi yang asalnya negara komunis, negara Marxism, negara atheism, negara yang menafikan ketuhanan, tetapi sekarang kita lihat dengan rahmat ilahi, Islam telah berkembang. Kalau tuan-tuan nampak gambar ini, menunjukkan bahawa umat Islam bersolat melempahi masjid dan penuh dengan jalan raya dan highway yang berada di kawasan masjid ini, dan Presiden Putin membiarkan umat Islam untuk bersolat, dan sekarang perkara ini tidak pernah berlaku sebelum zaman moden ini, tuan-tuan. Ini pemandangan di Rusia, di sekitar masjid yang masukkan tadi. Umat Islam entah daripada mana, dan oleh kerana tekanan telah diangkat, maka umat Islam telah berkembang dengan cepat, dan itulah nature pada Islam. Ini sebahagian dari gambar di bandar Moskow. Ini bukan gambar negara Mesir, tuan-tuan. Bukan negara Arab. Ini negara Moskow, negara Rusia, yang kita tidak pernah tahu bahawa sekarang Islam telah berkembang dengan itu cepat di atas polisi yang terakhir yang dilakukan oleh pemimpin mereka. Dan masjid Saint Petersburg ini berada di Saint Petersburg, tuan-tuan, merupakan satu masjid yang sangat-sangat bersejarah. Dan sebelum terbina masjid Moskow yang besar sekarang, dialah masjid yang terbesar di Eropah. Dan dia telah ditutup ketika zaman Soviet Union dan dijadikan sebagai simpanan senjata oleh Rusia. Tetapi ada sejarah. Ketika Presiden Soekarno melawat Rusia, maka dibisikkan supaya dibuka kembali masjid ini, dan dengan sebab tersebut, alhamdulillah, masjid ini dibuka dan sekarang menjadi satu tumpuan kawasan yang lawatan tuan-tuan yang melawat Rusia, Moskow dan Saint Petersburg tidak akan lupa untuk melawat masjid yang ada hubungan dengan Presiden Soekarno, dan Soekarno sangat dihormati di Rusia, dan itu ada sejarah lama mereka di antara Rusia dengan Indonesia. Tuan-tuan yang saya hormati, sekarang kita lihat di Kazan, bandar yang dipimpin oleh orang Tatar. Satu masa dulu Tatar datang untuk menghancurkan Islam, tetapi apabila Allah memberikan hidayah kepada mereka, merekalah yang perjuangkan Islam di Kazan. Kazan ialah bandar Tatarstan, dan orang Tatar yang menentang Islam satu masa dulu, sekarang merekalah yang membina, yang berjuangkan Islam di Rusia. Dan Masjid Qul Sharif ini sebagai simbol kekuatan umat Islam di Kazan. Kazan ialah bandar Islam, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan melawat ke Kazan, dan kita heran, di situ orang bertudung, orang bertutup aurat, dan kita malu di Malaysia kalau kita melihat di bandar Kazan, wanitanya bertudung hampir 100%. Dan sekarang kita lihat Kazan telah muncul menjadi bandar Islam di tengah-tengah negara komunis. Itulah yang berlaku sekarang. Suatu perkara yang sangat menakjubkan, dan bila Allah mengendaki satu perkara itu berlaku, dan sekarang kita saksikan, sementara ada dasar Rusia yang memberikan kelonggaran pada Islam, maka kita ambil peluang untuk kita merapatkan saf kita untuk menjadi masyarakat yang bersatu padu, maju dan mengembangkan Islam dengan sempurna. Tuan-tuan, ini ialah Masjid Ahmad Kadyrov. Masjid yang tidak pernah dibenarkan untuk dibina di Rusia, sekarang telah terbina sebuah masjid yang sangat perkasa di bandar Grozny sebagai satu simbol bahawa Chechnya sekarang telah mengamalkan Islam. Di Chechnya, tuan-tuan, sekarang tidak ada percampuran lelaki dan wanita. Taksi yang
yang berjalan di Bandar Grozny, tuan-tuan yang pernah melawat Grozny, teksi wanita untuk wanita, teksi lelaki untuk lelaki. Tidak ada pencampuran, bahkan di universiti semua pelajar perempuannya Islam dan bukan Islam semuanya menuntut Arab, dan itulah yang berlaku di Kenya. Satu perkara yang kita tidak pernah tahu, kita menyangka bahawa di Russia masih belum Islam dilaksanakan sepenuhnya, tetapi di Bandar Kazan, tuan-tuan, sangat luar biasa, termasuklah di Bandar Grozny di Kenya mengalami satu perubahan yang sangat drastik dalam 10 tahun, 20 tahun yang lepas. Dan inilah masjid yang paling tua, masjid yang paling jauh. Masjid Hujung Dunia ini dibina di kawasan Bulatan Artik, dan dialah masjid yang dikatakan Masjid Hujung Dunia. Dan di sini ketika umat Islam telah sampai ke hujung dunia, mereka telah membina masjid sebagai simbol bahawa Islam akan sampai di mana saja, adanya siang dan malam sebagaimana hadis Rasulullah tadi. Maka kita saksikan sekarang masjid yang paling utara, yang paling jauh ke utara telah terbina, dan namanya Masjid Kamal, Not Kamal, yang kita sebutkan tadi. Dia menjadi simbol kepada kekuatan Islam di Russia. Dan hadis yang kita baca tadi, inilah menyatakan bahawa Islam akan sampai ke mana saja, di mana sampainya malam dan siang. Dan kita saksikan sekarang hadis ini benar-benar kita saksikan Islam telah sampai ke tempat yang siangnya 24 jam. Dan tuan-tuan yang saya hormati, malam ini sangat spesial sebab sebenarnya saya perkenalkan buku saya yang baru, Kedipan Bintang Sinar Islam di Langit Turki. Buku yang baru saya saja terbit, menceritakan masyarakat Islam di Russia dengan rendah dirinya. Saya serahkan buku ini tuan-tuan untuk dibaca, diulas, dan sekiranya ahli surau ingin mendapatkan buku ini, saya boleh hantar ke surau ataupun boleh saya postkan. Dan itulah buku yang menceritakan sebahagian daripada kuliah tadi, ialah sebahagian daripada buku ini. Mudah-mudahan buku ini menjadikan satu sumbangan saya secara kecil untuk menyatakan bahawa umat Islam telah sampai ke kawasan hujung dunia yang kita saksikan hari ini. Dan tuan-tuan yang berminat bolehlah hubungi nama yang tertera di situ. Dan penerbit hari ini, karena buku ini baru terbit, maka penerbit buku ini telah memberikan tawaran yang istimewa bagi tuan-tuan yang mungkin mendapatkan buku ini, sehinggalah untuk sempena Hari Malaysia, esok Hari Malaysia, maka hinggalah sampai ini dapat satu tawaran istimewa daripada penerbit. Itu yang saya sebutkan. Tujuan saya tulis buku inilah semata-mata untuk kita berkongsi pengetahuan tentang umat Islam di seluruh dunia, sebenarnya masa depan umat Islam. Dan saya bincangkan secara khusus sejarah lama, sejarah moden, apa yang berlaku yang lepas dan sekarang yang berlaku di Russia. Mudah-mudahan kita dapat mengetahui bahawa sebahagian daripada masyarakat Islam sekarang sudah berkembang sama ada timur barat, utara selatan, dan itulah sebab buku ini dirakamkan dalam konteks untuk kita sama-sama menyaksikan perkembangan tersebut. Dengan kata itu tuan, saya minta maaf kalau terlalu agak lama tentang kuliah saya, dan saya minta maaf sekali lagi. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dalam masa yang lain, mudah-mudahan. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat bahagia. Mudah-mudahan kita bertemu dalam masa yang lain. Terima kasih.